Selamat datang ke Nadi Warga. Yang tersirat, kami bongkarkan. Di saat perhatian rakyat tertumpu kepada kos sara hidup, tekanan ekonomi, dan hala tuju negara, gelanggang politik pembangkang kembali bergoncang dengan krisis dalaman yang semakin memuncak. Notis panggilan kali kedua terhadap Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, bukan sekadar episod prosedur disiplin biasa. Ramai pemerhati melihatnya sebagai petunjuk kepada pergelutan kuasa yang lebih dalam, malah ada yang meramalkan perkembangan ini boleh berakhir dengan tindakan paling drastik terhadap tokoh kanan parti tersebut. Persoalannya, mengapa episod ini berlaku sekarang, dan apakah maknanya kepada rakyat yang sedang mencari kestabilan serta kejelasan hala tuju kepimpinan pembangkang? Menurut laporan Reuters, Kerajaan Mesir kini merancang satu pembangunan mega bernilai kira-kira $1 bilion di kawasan Laut Merah yang merangkumi pembinaan marina, hotel mewah serta kawasan perumahan baharu. Projek yang dinamakan Monty Galala Towers and Marina ini dilihat sebagai sebahagian daripada strategi besar negara itu untuk meningkatkan industri pelancongan dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dalam pengumuman rasmi, pembangunan tersebut akan melibatkan 10 menara utama dan akan dibangunkan melalui kerjasama antara pemaju swasta, Kementerian Kerajaan, serta agensi strategik termasuk pihak berkuasa Kejuruteraan Angkatan Tentera Mesir. Pengarah Urusan Pemaju Utama, Tadwir Mis'ar, Ahmed Shalabi, memaklumkan bahawa pembinaan projek ini dijangka bermula pada separuh kedua tahun ini dan akan mengambil masa kira-kira 7 tahun untuk disiapkan sepenuhnya. Kawasan pembangunan seluas 470,000 meter persegi di Teluk Suez, kira-kira 35 km di selatan Ain Sokhna, dipilih kerana potensi pelancongan yang tinggi serta kedudukannya yang strategik berhampiran laluan perdagangan antarabangsa. Dengan kos keseluruhan dianggarkan sekitar 50 bilion pound Mesir, projek ini mencerminkan usaha besar negara tersebut untuk memperkukuh daya tarikan sebagai destinasi pelancongan global. Pengumuman projek ini juga selari dengan sasaran nasional Mesir untuk meningkatkan jumlah ketibaan pelancong kepada sekitar 30 juta menjelang tahun 2030, berbanding kira-kira 19 juta pelawat yang direkodkan pada tahun 2025 menurut data Kementerian Pelancongan Negara itu. Ini menunjukkan bahawa pelancongan dilihat sebagai sektor utama yang mampu menjana pendapatan negara, membuka peluang pekerjaan, dan menarik pelaburan asing. Dalam konteks ekonomi global yang mencabar, banyak negara kini memanfaatkan sektor pelancongan sebagai pemacu pertumbuhan, dan Mesir dilihat sedang mempercepatkan langkah untuk bersaing dengan destinasi popular lain di rantau Timur Tengah dan Mediterranean. Menurut Nadi Warga, projek mega seperti ini bukan sekadar pembangunan fizikal, tetapi juga mencerminkan strategi geopolitik dan ekonomi yang lebih luas. Kawasan Laut Merah bukan sahaja terkenal sebagai destinasi pelancongan pantai dan selam scuba, malah mempunyai kepentingan strategik dalam perdagangan antarabangsa. Dengan membangunkan infrastruktur pelancongan dan hartanah di kawasan tersebut, Mesir berpotensi meningkatkan pengaruh ekonominya serta menarik pelabur antarabangsa yang ingin mengambil peluang dalam sektor pelancongan mewah dan pembangunan bandar baharu. Dari sudut ekonomi domestik, projek berskala besar mampu merangsang pertumbuhan melalui penciptaan peluang pekerjaan dalam sektor pembinaan, hospitality, dan perkhidmatan. Ribuan peluang pekerjaan langsung dan tidak langsung dijangka terhasil sepanjang tempoh pembinaan serta selepas projek siap sepenuhnya. Namun, projek mega juga sering datang dengan cabaran seperti pembiayaan jangka panjang, risiko lebihan bekalan hartanah mewah, serta ketidaktentuan ekonomi global yang boleh mempengaruhi kadar pelaburan dan permintaan pelancongan. Dari sudut pelancongan antarabangsa, Laut Merah telah lama menjadi tarikan utama kerana keindahan terumbu karang dan pantai yang unik. Dengan pembangunan marina dan hotel baharu, Mesir mungkin berusaha menyaingi destinasi mewah seperti Dubai atau Arab Saudi yang kini giat membangunkan projek pelancongan futuristik. Persaingan ini mencerminkan trend global di mana negara Timur Tengah berlumba-lumba untuk mempelbagaikan ekonomi mereka, mengurangkan kebergantungan kepada sektor tradisional seperti minyak dan gas. Namun, di sebalik potensi ekonomi, projek berskala besar seperti ini juga sering menimbulkan persoalan tentang kelestarian alam sekitar. Laut Merah terkenal dengan ekosistem marin yang sensitif, dan pembangunan pesat boleh memberi kesan kepada biodiversiti jika tidak dirancang secara mampan. Oleh itu,
Pematuhan terhadap piawaian alam sekitar antarabangsa menjadi faktor penting untuk memastikan pembangunan tidak menjejaskan sumber semula jadi yang menjadi tarikan utama pelancong. Dari sudut sosial, pembangunan bandar baharu sering membawa perubahan kepada komuniti tempatan. Ia boleh meningkatkan taraf hidup melalui peluang ekonomi, namun pada masa yang sama mungkin menyebabkan kenaikan harga hartanah dan kos sara hidup di kawasan sekitar. Pengurusan pembangunan yang inklusif menjadi kunci untuk memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara lebih menyeluruh oleh masyarakat tempatan, bukan hanya pelabur atau golongan berpendapatan tinggi. Bagi pelabur antarabangsa, projek Monti Galada Towers and Marina dilihat sebagai peluang untuk memasuki pasaran pelancongan Timur Tengah yang semakin berkembang. Infrastruktur moden, lokasi strategik, serta sokongan kerajaan biasanya menjadi faktor utama yang menarik pelabur asing. Namun, kestabilan politik, keadaan ekonomi global, serta permintaan pelancongan pasca pandemik juga akan mempengaruhi kejayaan jangka panjang projek ini. Dalam perspektif global, pembangunan bandar baharu di kawasan pantai dan laut kini menjadi trend dalam strategi pembangunan negara-negara membangun. Ia bukan sahaja berfungsi sebagai pusat pelancongan, tetapi juga sebagai simbol kemodenan dan daya saing ekonomi. Projek seperti ini sering dijadikan alat diplomasi ekonomi untuk menarik perhatian pelabur dan meningkatkan imej negara di mata dunia. Bagi rakyat biasa, persoalan utama ialah sama ada projek mega seperti ini benar-benar membawa manfaat ekonomi jangka panjang atau sekadar simbol kemegahan pembangunan. Kejayaan projek tidak hanya diukur melalui nilai pelaburan atau jumlah menara yang dibina, tetapi melalui kesan sebenar terhadap peluang pekerjaan, pendapatan negara, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Jika diurus dengan baik, pembangunan pelancongan boleh menjadi pemacu ekonomi yang mampan. Namun, jika gagal menarik pelancong atau pelabur, ia boleh menjadi beban keuangan dalam jangka panjang. Kesimpulannya, rancangan Mesir membina marina, hotel dan kawasan perumahan baharu bernilai $1 bilion di Laut Merah mencerminkan strategi agresif negara tersebut untuk mengembangkan industri pelancongan dan memperkukuh ekonomi. Projek ini berpotensi meningkatkan daya tarikan pelancongan global, menjana peluang pekerjaan, dan menarik pelaburan asing. Namun, kejayaan sebenar bergantung kepada pelaksanaan yang mampan, kestabilan ekonomi global, serta kemampuan Mesir untuk memastikan pembangunan memberi manfaat kepada masyarakat secara menyeluruh. Dalam dunia yang semakin kompetitif, projek mega seperti ini menjadi simbol aspirasi ekonomi, tetapi juga ujian kepada keupayaan negara untuk mengimbangi pertumbuhan dengan kelestarian dan kesejahteraan rakyat. Sekian ulasan Nadi Warga untuk hari ini. Terus bersama kami untuk memahami apa yang berlaku di sebalik tajuk utama. Nadi Warga yang tersirat, kami bongkarkan.